Assalamualaikum and welcome to another installment of Tap Talks by Theory Episteme. I'm your host, Dr. Muhammad Abdullah. And I'm Muhammad Hafizul Ishraf. And before we begin, we'd like to wish everyone selamat menyambut bulan Ramadan. Ramadan Mubarak. And hopefully semua jaga puasa ya. Sempena bulan puasa juga, we have a very, very special episode. Since the beginning of this whole journey that we've had, we've been talking about sciences through and through. Betul. In this specific episode, we will be taking a very different perspective. Kita nak tengok sains juga tapi daripada angle yang berbeza ya Ishraf. So to explore that, we have a very, very special guest, a very near and dear friend and role model to us actually, Prof. Faizal Muhammad. Prof, welcome to our episode, Prof. Thank you. It's a long time coming actually, Prof. We've been Yes. dying to have you on this episode. For those of you who are unfamiliar with Prof. Faizal has been an academician in UKM for more than 15 years, yeah, Prof? Specializing in the field of nuclear science and nuclear physics, especially in medical physics, Prof. Yeah, medical physics and biophysics. Wonderful. For over 15 years, and he has also been dabbling into the aspect of science and religion, which is going to be today's topic, the center of today's topic. So that being said, Prof, before we begin, can you please really briefly introduce yourself real quick? Okay, thank you very much. Assalamualaikum everyone. My name is Faizal. So I'm currently a lecturer. I'm a professor in School of Applied Physics in Nuclear Science Program, UKM. So currently I'm still teaching. I'm also given the opportunity and also responsibility to be the director of Yayasan Chancellor UKM, in which we manage all the wakaf and everything. So it's quite interesting juggling between academic, juggling between research, R&D, and also looking after all of those matters related to wakaf and endowment. It's Alhamdulillah. It's an interesting life. It's a lot of juggling here, Prof. It is. There's a lot of actually. juggling. So without further ado, Vizul, let's just jump right into it, yeah? Okay, boleh? Okay. Okay, Prof. Bila kita cakap pasal sains dan Islam ni kan, dia apa persepsi yang selalu orang akan dapat dalam topik ni? Macam sebab selalu kalau dalam sekolah punya lah silibus kan, dia akan fokus pada sains saja, dan so kalau Islam dia akan pasal agama saja. So apa yang bila kita sebut sains dan Islam ni, apa yang orang akan terfikir dulu? Pada pendapat Prof? Bagus soalan tu. Sebenarnya sebagai seorang ahli sains lah, dan juga sebagai seorang Muslim, sebenarnya kita tahu bahawa setiap knowledge ataupun ilmu itu datang daripada Allah. So itu asas keimanan kita lah. So especially dalam bulan Ramadan ni kan, kita berpuasa. So kenapa kita berpuasa? Mestilah ada sebab-sebabnya kenapa Allah berikan kita kefarduan untuk kita berpuasa. So apabila kita cakap pasal sains dengan Islam, sebenarnya kita kena faham bahawa semua ilmu ini seperti yang saya kata tadi adalah milik Allah SWT. Jadi Tuhan yang empunya segala ilmu dan juga segala pengetahuan. Even makhluk-makhluk yang ada dan semua ciptaan-ciptaan itu adalah daripada Allah SWT. So mana mungkin sains tu tidak ada kaitan dengan Islam. Jadi apabila kita bercakap tentang persepsi ni, ada macam-macam lah. Kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian lah. So persepsi orang awam, katalah orang yang mungkin bukan ahli sains tetapi merasakan bahawa hal-hal yang berkaitan dengan sains ini sebenarnya adalah secara natural ataupun tabi'i. Tetapi ada juga pihak-pihak yang minat untuk mengkaji secara lebih mendalam, khususnya para pemikir-pemikir meletakkan di manakah kedudukan sains dan juga Islam, dan juga para agamawan kita, khususnya para ustaz-ustaz, para asatizah dan juga para ulama kita juga banyak melihat tentang perkara ini. So satu pandang alam yang boleh kita lihat, khususnya daripada Allahyarham Profesor Said Naqib Al-Attas, yang kita doakan semoga roh beliau dicucuri rahmat oleh Allah SWT, dan insya-Allah kita doakan Allah meletakkan Allahyarham Prof di sebaik-baik tempat dalam syurga. Telah banyak sekali sebenarnya dihujahkan dalam buku demi buku beliau sama dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Saya bukanlah pakar dalam bidang itu, tetapi ada satu pandang alam yang kita melihat bahawa sains dan Islam itu adalah saling berkaitan, dan sains dan Islam itu kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian yang saya cakap tadi. Okey, apa beza sains
Islam dan katalah kalau kita nak labelkan, tapi tak seronok sebenarnya label ni, tetapi sains bukan Islam. Okey, so senang je, sains Islam ada dasar tauhid di situ, iaitu kita ada alam, kita ada sains ataupun metodnya, dan juga kita ada ketuhanan, unsur ketuhanan kat situ. Tetapi di dalam sains yang bukan Islam, katalah kita kata secular science, elemen ketuhanan itu tidak ada di situ. Jadi apabila kita tidak ada elemen ketuhanan, maka kita ada lack of elemen spiritualism di situ. Jadi sebagai seorang Islam, untuk kita align diri kita dalam pemahaman tentang sains dan Islam tu, kita mesti letak duduk dia selari dengan akidah kita. Jadi di mana kita nak letak Al-Quran? Di mana kita nak letak hari kiamat? Di mana kita nak letak pasal alam barzakh? Dekat mana kita nak letak takdir? Dan even dekat mana kita nak letak, katalah pergi masuk lab, kita buat counting sampel tetapi tak jadi-jadi. Dan kita masuk lab, eksperimen yang kita nak tak boleh. Kita nak study tapi study kita tak habis-habis. Pun juga adalah takdir daripada Allah SWT. Yalah, of course manusia tu berusaha. Jadi apabila kita ada satu pemahaman saintism itu dan kita gabung jalinkan dengan agama, maka pada saya secara personal ada elemen ketenangan dekat situ. So ingat Allah, hati tenang kan. Jadi di situlah letak duduknya sains dan juga sains dan Islam. Saya bawa benda ni secara ringan saja kerana apabila kita nak bincangkan dari aspek ontologi, aspek teologi dan even epistemology of the knowledge itself, kita boleh bercakap dengan lebih lanjut lagi. Tetapi yang tu kita minta kalaulah rakan-rakan kita yang mendengar dekat luar sana untuk mengkaji dengan lebih lanjut lagi, kerana it is a very very interesting topic yang boleh kita lihat pada hari ini. Dan perlu diingat, we have to be fair. Rakan-rakan kita yang dalam agama lain juga melihat sains dari kacamata agama mereka. Kita ada, saya ingat lagi masa saya belajar dekat UK dulu kan, kita ada Church of Christian Science yang mereka buka wacana-wacana seperti ini untuk dibincangkan. So it's interesting lah. Memang saya suka soalan tu. First time saya dengar pasal apa tadi? Church of Science. Church of Science ada. Wow, first time dengar. Tak pernah dengar. Wow. Tu lah, cuma kat Malaysia ni saya tak jumpa lagi lah. Tapi to be fair lah, saya rasa dari aspek agama-agama lain juga melihat bagaimana sains dan juga kehidupan beragama itu saling berhubung kait. Betul-betul. Lepas tu bila Prof cakap pasal bila kita fikir tentang Tuhan tu, betul lah, dia mendatangkan ketenangan lah. Saya setuju, betul. Yes, betul. Setuju, Sebab itu betul. memang fitrah kan. Kita betul sebagai seorang manusia, keinginan kita adalah untuk kita bertuhan. Untuk kita ada makhluk, kita ada khalik kan, kalau dalam bahasa Arab kan. Jadi yang dicipta dan yang menciptakan. So contohlah, katalah kita saintis kan. Okey, katalah kita buat robot. Okey, kita sekarang ni ada robot Asimo lah, ada lagi canggih-canggih AI lah apa semua kan. Itu belum kita cerita pasal quantum, kita belum cerita pasal all the advances in semicon and everything, AI and everything. Tapi bayangkan kita buat robot kita sendiri dan kita tahu sebenarnya robot tu dia punya keupayaan adalah dia boleh jalan atas darat. The moment dia cecah je dekat atas air, dia akan rosak ataupun robot tu akan kong lah ataupun mati kan. Cuba kita fikir macam sekelumit ilmu yang Allah bagi dekat kita ni, bagaimana kita boleh ambil peranan, kita ada idea untuk mencipta sesuatu, tetapi kita tahu benda yang kita cipta tu dia memandai-mandai pula. Dia pergi buat benda yang beyond daripada spek yang kita bagi. So memang definitely lah benda tu akan rosak. So betul. Cuba kita fikir sebagai seorang saintis, saya rasa kita ada opportunity kat sini sebab saya yakin tuan-tuan yang ada kat sini semua adalah saintis juga. Kita berfikir bahawa mana mungkin kalau aturan-aturan ataupun guidance yang Allah bagi, khususnya dalam wahyu yang Allah turunkan dalam rupa Al-Quran, sekiranya kita tak ikut, sebenarnya kita menuju kepada destruction kepada diri kita, ikan merosakkan kita balik. Jadi Allah dah letakkan Al-Quran dan Allah dah lengkapkan agama itu untuk manusia ikut, orang-orang yang beriman untuk mengimaninya. Jadi maybe it will take a little bit more time untuk kita faham dengan lebih detail. Kita boleh rujuk kepada para ustaz, ustazah, kita boleh rujuk kepada ahli-ahlinya untuk kita faham macam mana sebenarnya simbiosis antara
Allah sebagai Khalik dan juga kita sebagai penciptanya dan kita adalah ciptaannya, dan macam mana kita yang ciptaan ini suka meneroka dalam bidang sains dan teknologi, yang mana hakikat dia itu adalah ilmu Allah juga. Betul je. So Betul. it's complex but easy. Itu pandangan saya lah, kalau saya don't go very deep into that. I think I want to add a bit juga, Prof. It's interesting, Prof kata ada ketenangan juga, because as scientists, we face some sort of frustration bila kita tak boleh menjawab satu soalan. Macam Prof kata, eksperimen tak menjadi. And we've all been there. Yes. Tapi there is a sense of calmness bila, for example, tak menjadi ataupun soalan tu tidak boleh menjawab. There is a form of comfortness, if I may say, pasal I may not know this, tapi maybe this is the limit for now. This knowledge will come eventually, tapi it is in accordance to His plan. So maybe what we are looking for is not the time yet. It's not, humans are not ready for it. The discovery is not there for it. So ada ketenangan di situ to counteract the frustration of tak menjumpa jawapan, if I may say. Betul. I say this because this is what I went through during my PhD. Not to say, okay lah, research tak menjadi, dah lah, Wallahualam lah. Tapi it's more of, I'll get there someday, tapi it will be incrementally in accordance to His arrangements. And I have to agree lah, that calmness is there, personally. Setuju. Yeah, sometimes dia sebenarnya is about how you define the truth. Correct. Kan? Correct. How you set the boundary saying that this is truth. Sebab bila we talk about science and Islam, we cannot run away from philosophy. Betul. Yeah, betul. because agama kita syumul, dia lengkap semua aspeknya, dan aspek falsafah juga. Ketika Al-Quran mukjizat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita, diturunkan juga ketika itu adalah ketika zaman jahiliah. So ketika zaman jahiliah itu, setiap Nabi ni diturunkan, dia sesuai mengikut umatnya. So umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu ketika diturunkan adalah kaum Arab yang sangat hebat dari segi kesusastraan, literature. So bila Allah turunkan wahyu sedikit demi sedikit sampailah komplit kenabian Rasulullah SAW kita, orang-orang Arab jadi bingung. Dia kata macam, katalah ni kan, masa tu mungkin tak bertulis lah kan, macam what is this? Dia kata this is not syair, this is not a nomen pantun-pantun yang kita suka ni. Sebab orang Arab ni pada zaman Nabi ni, mereka ni memang hebat dari segi bahasa. So that is the time when Nabi diletakkan di situ, kerana mereka dekat Kaabah, dekat mana-mana, diorang macam ada, macam kita mungkin budak-budak sekarang suka karaoke kan. Masa zaman dulu tu, diorang tak suka karaoke. Diorang suka macam pergi kepada majlis-majlis yang ada hal ehwal berkaitan dengan bahasa-bahasa ni. Mungkin you bagi you punya puisi, you pula bagi sini, I pula counter balik. Dia kata, oh sedapnya, bagusnya. So you know, that kind of hiburan tu diikut kepada umat zaman tu kan. Betul. So zaman sekarang ni kita suka game, katalah. That is our hiburan. Waktu tu adalah hiburan-hiburan yang akhirnya bila datang Islam, hiburan tu ada, tapi hiburan itu menghidupkan jiwa. Okay, that's the truth and the beza antara truth. Tetapi apabila datangnya Al-Quran, now we know the absolute truth. So di mana kita letak absolute truth itu dekat dalam diri kita sebagai seorang yang beriman. Now, why beriman? Iman tu percaya tau. Kalau kita orang-orang biasa ni, okay, kita belajar dalam sains ni, kita mesti ada objektif, kita mesti ada hipotesis, lepas tu kita buktikan dengan method, dan akhirnya kita akan ada preliminary result, lepas tu ada result betul, lepas tu kita akan publish, lepas tu orang lain pula publish kata result kita tak betul. So to that extent we are very thorough in the scientific process, tetapi bila datang Al-Quran menyuruh kita dan meminta kita mengimani sesuatu, mempercayai sesuatu, because trust is different, belief is different. Tetapi if we are following is different. So different verbs of English over there. Jadi apabila kita kata berkenaan dengan eksperimen tak menjadi, tapi akhirnya kita rasa tenang dan sebagainya, itulah the beauty of scientific process yang kita ada. Kita tidak menidakkan apa para sejarawan, para
ahli-ahli saintis barat telah hasilkan absolutely wonderful thing yang mereka dah lakukan. Kita tidak menidakkan kat situ. Dan saya juga doesn't belongs to the idea yang katalah ada satu ciptaan baru yang orang barat buat, namely orang yang bukan Islam lah. Kita kalau boleh lah, kalau boleh kita kata alah dia buat roket. Kita dulu orang Islam dah lama dah buat roket. Okay, fine, but where is your rocket? Okay, kata macam kita dulu ada teknologi engineering yang hebat apa semua kan. Kita nampak ada engineering Marvel yang baru datang dekat negara-negara mana, kat negara kita pun even mana kata alah yang ni memang dah ada dah dulu dekat dalam Quran. But where are you? Why can't you do that now? Because sejarah telah membuktikan kegemilangan zaman Islam itu adalah dengan kegemilangan ilmu sains dan teknologinya. Al-Farabi, Al-Hindi, Al-Razi, banyak sangat, dan mereka terbukti sebagai ulama-ulama yang faham sangat tentang agama, ahli-ahli falsafah dan juga ahli sufi dan saintis-saintis yang hebat. Mereka boleh publish berapa book. Kita sekarang publish papers. They publish book single author kot. Just imagine, dan dirujuk sehingga hari ini berjilid-jilid. They also have the same time macam kita 24/7. They also have anak bini untuk dijaga. Diorang pun ada family, diorang pun kena kerja apa semua kan. Tetapi dan mereka juga mengalami tekanan seperti kita. Tetapi mungkin world view, mungkin pengurusan masa, support system, that comes with the ecosystem yang ada ketika dahulu. Bukan kita nak kata macam kenapa kita tak boleh mengembalikan kegemilangan Islam, sains dan teknologi Islam zaman dahulu. Adakah kerana semua invention ni perlu diislamkan, macam seolah ada conversion kat situ? Tidak, but it comes with the system, the ecosystem itself. How about the funding, for example, ketika itu? Jadi kita kena fikir zaman dulu mungkin pemerkasaan wakaf itu sangat-sangat besar sehingga kan mereka boleh sustain seberatus-ratus dan beribu tahun. Kalau kita tengok evolusi, zaman Yunani, lepas tu kita ada Aristotle, kita ada few others kan, Hellenistic time lah ketika zaman Greek. Selepas tu datang zaman Islam, dan ketika zaman kegemilangan Islam dengan ketika Islam diturunkan sebagai wahyu, ketika itu juga saya boleh kata semi ataupun kuasi saintifik itu telah bermula pun, sebab mungkin kita tidak nampak secara jelas, kemudian disambung oleh zaman Bani Umayyah, zaman Khulafaur Rashidin, kemudian zaman Bani Umayyah, seterusnya sampailah kepada penghujung zaman Turki Uthmaniyah, dan ketika itu juga telah bermula revolusi-revolusi lain di barat. So now if we look at the history itself, the beauty of Islam and science ini adalah bukan hanya kepada physical science, tetapi juga kepada social science yang kita lihat, di mana law kita bercakap tentang bahasa, kita bercakap tentang bidang-bidang perniagaan, investment, mathematicsnya, sampailah kepada fundamental science that we are talking about. So it comes with the ecosystem. Jadi apa yang dinyatakan tadi, kita rasa macam the scientific process itu kita rasa okey sebab katalah kita dah capai, tetapi apabila sampai satu masa ada orang lain lagi, dia akan betulkan apa yang ada, dia akan tambah lagi. Itulah the beauty of scientific process. Dan saya rasa berbangga kerana kita semua adalah seorang ahli sains dan kita berada dalam sistem itu, because we are quite open to knowledge to each other, dan proses ni itself sudah scientific already. Cuma we can debate about open access journal, we can debate about funding, copyright, IP dan sebagainya. So that is di mana datangnya satu lagi benda besar yang kita perlu ada dan tidak boleh lari daripada sains Islam, iaitu ethics. Ethics play the major role dalam Islam dan sains. Then mungkin kita boleh talk about how we can use ataupun we can apply the peaceful use of nuclear energy. So that's what I think lah. Menarik. Lepas tu bila Prof cakap pasal ekosistem tu kan, betul lah, maybe lah masa zaman tu, saya tak sure sangat, maybe diorang punya kerajaan masa tu, contohlah
maybe diorang lagi senang nak bagi funding tu. Betul juga. Maybe benda macam tu lah yang mendorong lagi orang untuk untuk terus berkembang dan terus jadi macam motivasi lah in a way. Boleh. Betul. Logik sebab kalau kita tengok kan yang macam Pijo cakap ni lah, zaman kita kena terimalah antara universiti terawal di dunia datang daripada dunia Islam. It's not only to claim that because we are Muslim want to claim that, tapi memang sejarah membuktikan hal itu. So contohnya macam dekat Universiti Zaituna di Tunisia, itu adalah daripada zaman Islam. Kemudian datang pula Universiti Qarawiyyin di Morocco yang ada sampai sekarang, yang mana Universiti Qarawiyyin dan yang lagi familiar dengan kita adalah Universiti Al-Azhar. So mereka berada dalam dunia Islam dan keep operating beribu-ribu tahun dengan adanya dana wakaf. Jadi apabila saya diletakkan di Pejabat Yayasan Chancellor untuk melihat tentang wakaf, study tentang wakaf, dan saya lihat betapa cantiknya sistem yang ada ni, sebenarnya kita boleh kembalikan semula sustainability ini. Nowadays researcher kita semua struggle untuk dapatkan grant, untuk dapatkan funding, even untuk kita patentkan kita punya finding pun kena ada duit. Okay, once kita ada IP, siapa nak commercializekan IP kita? Semua itu juga perlukan dana. And now maybe we have few solutions, macam kita ada commercialization of IP, kita ada venture capitals yang berminat untuk melakukan perkara tersebut. Namun demikian, just imagine kalaulah kita ada satu dana wakaf dan sistem wakaf yang very sustainable, yang boleh membantu researcher kita, why not? Sebagai contoh macam Universiti Al-Azhar. So Universiti Al-Azhar, mungkin tuan-tuan dan puan tahu, kalau kita hantar anak-anak kat sana, kita tak perlu pun bayar tuition fees. Tak perlu. Dan apa yang you perlu bayar hanyalah mungkin accommodation dan juga living expenses. Dan as we know that being in Mesir dan sebagainya, mungkin living expenses tu kita boleh cover lah sebagai kalau kita dekat negara kita. Dan banyak juga beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pelbagai entiti. So you just imagine universiti tu macam mana dia nak cover gaji pensyarah. Macam mana dia buat duit beli buku. Macam mana nak bayar elektrik. Macam mana nak bayar water and utilities dan sebagainya. So semua tu datang daripada wakaf yang telah berada. Dan the beauty of wakaf ni di dalam dunia Islam adalah wakaf ni beneficiary dia boleh orang Islam dan juga terbuka kepada non-Muslim. Di situ melihat kepada betapa syumulnya Islam, betapa terangkumnya Islam, yang mana kita ada zakat. Zakat itu is very well defined untuk asnaf-asnaf tertentu. Tetapi wakaf pula dibuat untuk dimanfaatkan oleh ramai orang. Asalkan hasrat pewakaf, katalah hari ni, katalah saya dan mungkin rakan-rakan berdua kita ni, katalah kita ni milioner kan. So berkat doa lah tu kadar, amin kan. InsyaAllah. Amin. Okay, tapi kalau kat Indonesia kita jadi milioner juga. Okay juga lah kan. So sama juga kat mana-mana pun. Kita katalah kita ada RM1 juta. So kita berikan kepada pengurus wakaf. Dan kita bagi tahu, okay, ini adalah wakaf saya untuk penyelidikan. So gunakan untuk penyelidikan, maka duit itu akan digunakan untuk penyelidikan. Dan wakaf ini bersifat kekal. Jadi dia orang yang memberikan wakaf ini, pengurus wakaf kena make sure that niat pewakaf itu adalah kekal sampai bila-bila. Contoh, kita wakafkan satu bangunan untuk buat lab. Jadi katalah mungkin saya, kita ni semua, kita campur-campurkan duit kita kata okey, inilah wakaf kami untuk ni, maka tempat lab tu perlu ada dan sampai bila-bila pun kena ada. Katalah satu masa nanti after 20-30 years kena keluar. Jadi pengurus wakaf tu kena make sure another lab with at least similar value or more akan ada kekal. So dia kekal. Jadi dia tak adalah macam, okey, macam kata Universiti Al-Azhar kan, katalah those days diorang bagi beberapa juta ke beberapa ribu ringgit, mestilah dia kena bertukar-tukar kan. Tapi asalkan niat pewakaf tu kekal. Sebab Islam cantik kan. Apabila matinya seorang anak Adam, maka tidak ada lain yang akan memberikan dia manfaat kecuali doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah jariah. Inilah dia, sedekah jariah ni yang akan kekal sampai bila-bila. Dan dekat Malaysia ni pula kita ada
wakaf-wakaf yang diurus tadbir oleh Pemerintah Wakaf Negeri masing-masing. Jadi it is well guarded, dan kita pun dah nampak antara projek-projek wakaf yang berjaya kan. Selalu kita nampak masjid dan juga yang lain, dan sekarang ni kita ada bangunan, contoh tanah bangunan Bank Islam dekat KL. Itu bukan tanah wakaf yang kekal sampai kepada hari ini. So apa kita nak kaitkan sains dengan Islam tu? Apabila infranya ada, baru kita boleh buat aktiviti sains. Betul. Kan? Kalau tak, kita sometimes kita terpaksa tutup beberapa jabatan-jabatan yang kita rasa macam tidak mendatangkan duit. Sebab hal-hal ni penting, sebab nak mematikan minat orang kepada sains ni mudah, tetapi nak menghidupkan orang pada minat sains ni susah, kerana zaman sekarang semuanya bergantung kepada pasaran kerja dan juga keuangan. Betul. So as what we know, macam kerajaan kita kan, dari dulu lagi kita fikir tentang meningkatkan graduan STEM. Kan? Tetapi mungkin graduan berminat untuk STEM, tetapi mungkin gaji yang diberikan kepada graduan STEM ni tidak kompetitif. Itu pun merupakan salah satu daripada ekosistem untuk mengembalikan kegemilangan sains Islam pada zaman dahulu dengan memberikan support-support utama seperti ini. Jadi mungkin kita nampak orang lebih minat untuk menjadi mungkin berniaga sendiri. Orang lebih minat untuk menjadi influencer for example kan. Yes, mungkin kita kena ajarkan financial management kepada mereka yang berminat seperti itu, supaya mereka pun boleh support tentang sains dan teknologi. So maybe we have to think about that. Dan ada inisiatif-inisiatif yang dibuat sekarang ini, tetapi kita kena sambut. And being positive tu sangat susah sebenarnya. Jadi saya rasa kita perlu ada satu thinking yang positivism tu sangat penting. Dan bila kita katalah macam ada satu idea dia berikan dan idea itu baik, cuba kita sambut dulu dan cuba kita buat dulu. Kalau dia tak boleh, kita improvise. Kalau kita keep on macam macam kita lah kan, Persatuan Netizen Malaysia ni selalu kita buat negative comment kepada usaha-usaha sesuatu, betul lah, tapi cuba buat dulu. Kita try, kalau tak boleh baru kita buat. Mungkin orang boleh kata Prof ni sembang boleh lah. Ya, tapi pada saya macam positif ni lagi bagus lah, sihat tubuh badan. Betul. Setuju. Sebab macam waktu saya study dulu pun banyak lah macam dalam paper yang bila kita baca, orang selalu macam orang sebelum yang paper sebelum-sebelum ni dalam bidang tu akan cakap maybe kita tak boleh buat macam ni sebab maybe dia akan kacau something lah, macam kacau macam contoh interaction antara dua benda contoh kan. Tapi kadang-kadang apa yang ni saya punya pengalaman lah, tapi bila saya test je, dia tak kacau, dia memang kacau, tapi sebenarnya dia tak adalah kacau banyak sangat, tapi saya still dapat result yang saya nak. Macam betul lah tu, kita kena test dulu sepatutnya, bukan terus tolak je. Saya setuju tu. Sebagai yang bagusnya lah, kita sebagai saintis ni, kita terbuka kepada pelbagai metodologi. Betul. So kita punya kerangka metodologi tu berkembang. Sama juga macam kalau kita tengok orang yang menang Nobel Prize. Okay, mungkin some of the Nobel Prize yang diberikan itu adalah sangat futuristic. Zaman dulu mungkin ada pemegang Nobel Jepun yang bertemu blue LED. Zaman tu mungkin orang kata macam apa ni blue LED ni kan, macam cantik macam tu kan. Tapi sebenarnya dia ada sumbangan besar dalam bidang optik, dan juga akhirnya dia pergi kepada sumbangan-sumbangan besar lah seperti data science dan sebagainya. So sama juga mungkin at first kita skeptics. Tetapi apa yang dinyatakan tadi betul, sebab pada zaman-zaman dahulu pun ramai je. Kalau kita tengok pada ketika mungkin kalau kita tengok zaman sebelum Islam ataupun even pada zaman kesedaran di Eropah, para saintis, para ahli teori ataupun orang yang bagi idea baru ni dipenjara. Kan? Diorang dipenjara. Ada juga kalau kita baca sejarah. That's why para saintis kena baca buku sejarah. Kena tahu pasal historiografi. Kena tahu tentang timeline. Kan? Jadi kita kena tahu rupa-rupanya kira macam the killing of ideas ni bukannya ada sekarang saja. Dia daripada dulu lagi dah ada. Even more extreme ketika itu. Mungkin zaman sekarang lain. Jadi kita kena faham untuk kita kita kena berlapang dada untuk kita menerima difference of ideas. And now it keeps improving lah. Betul. Bagus. Setuju. Another bad habit juga, since kita were talking about the habit of the local populace lah kan, Prof, is the
quickness untuk orang nak mematikan idea ataupun menidakkan something, which is macam Prof kata tadi, netizen dia orang lebih cepat untuk nak cakap no daripada untuk nak really analyse and really cuba fahamkan before berhujah ataupun nak debate balik lah. So from your point of view, Prof, in terms of this, if I may say problem of this bad habit of people just say macam just because it's different, it's wrong. From your point of view as being an academician for 15 years, how do you go about this issue, or how do you macam foster your students to really untuk go beyond this and really macam contribute. Apa kita panggil naysayers lah, ataupun There we go. betul. Naysayers ataupun kita panggil apa, orang yang macam semuanya negatif ni, dia ada dua lah. Apa satu, kalau dia say no because they are not interested, then susah lah. Kalau but they say no but they are interested, then we can do lots of things lah to convince. But sometimes kita ni pula yang impose the idea juga kena open, yang mungkin idea kita ni tak berapa praktikal ataupun tak berapa bagus. Betul. Jadi maybe dengan dia kata no, kita boleh tanya kenapa. Sekarang kita ada banyak avenue untuk menyatakan kalau kata no, kenapa, dia boleh explain. Mungkin dekat comment section ke apa benda, dia boleh cerita lah dengan kita kan. Tapi dekat dalam pengalaman saya lah, dalam kehidupan seharian, dekat universiti pun, kita ada ramai yang kita jumpa, even tanpa sedari, kita pun salah satu daripadanya. Jadi tetapi dan kalau kita dissect a little bit more, when people comes to that kind of judgment ataupun conclusion, dia tengok juga kepada authority. Okay, if we are the authority of that particular field, when we say no, it's significant lah. Tapi kalau kita tidak authorize on that particular field and we say no, then mungkin value no tu tidak terlalu no lah. Jadi we have to see to which degree of pendapat yang kita berikan. Dan saya kembalilah kepada scientific process yang kita ada. Sebelum kita jump into a theory, sebelum kita jump into a scientific conclusion, kita mengalami very rigorous dan juga rigid process. Dan even kalau kita nak jumpa supervisor PhD kita pun, kita kena bersedia. Jadi we have to be, kita diajar dalam satu disiplin ilmu yang kalau ianya betul, berapa betul. So then there we goes the error bar dan juga margins of error kat situ. So kalau dia kita kata panjang, berapa panjang. Kalau dia kata dalam, berapa dalam. Contoh dalam nuclear power plant, kalau kita bahaya, berapa bahaya. Jadi disebabkan oleh bahaya dalam nuclear power plant ni, dibuatkan safety limit, safety analysis, lepas tu ada deterministic, ada probabilistic dan everything. So ada different matter. All of that is to satisfy to which degree of no you are saying no. Sebab kita faham dalam Islam, the absolute truth adalah daripada Allah. Dan the absolute truth ataupun benda yang tak betul yang Allah kata tu, itulah dia the absolute. So apabila kita bercakap dengan orang-orang yang kita rasa negatif sebegitu, kalau kita kembali kepada topik hari ini, sains dan Islam, sometimes kita punya mungkin diri kita ataupun rakan-rakan kita yang ada di sekitar kita pun confused tentang letak duduknya Al-Quran yang menjadi asas akidah kita, dan juga tentang sains ini. Jadi kita kena faham yang Al-Quran ini bukanlah kitab yang katalah kita cari-cari apa ayat dalam Al-Quran, kita buktikan dengan sains, maka baguslah Al-Quran ni, betul lah apa yang kata Al-Quran. Macam mana dengan kalau kita jumpa something dekat Al-Quran, katalah kita ni adventurous enough, kita nak buktikan dengan kaedah saintifik tapi kita tak dapat buat. Dekat situlah sebenarnya kita tersilap sebenarnya, sebab kita kena faham, kita kena mengimani Al-Quran itu. Kita kena percaya, because dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah yang Allah turunkan secara wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad pula sampaikan kepada umat ketika itu, kemudian disambung oleh para khalifah yang membuatnya dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Jadi we have to know that the optics of Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam skala optics yang jauh daripada apa yang kita faham pada hari ini oleh malaikat Jibril dalam bentuk wahyu. Kemudian disampaikan kepada Nabi, ditransfer kepada Rasulullah SAW. Kemudian macam kita ada wifi nowadays kan. So macam Allah berikan kita sedikit ilmu, sekelumit idea and everything. Dan itulah Al-Quran yang kita ada. Dan
salah satu daripada Al-Quran punya biggest mukjizat ataupun keajaiban lah. Keajaiban ni we go beyond scientific, iaitu dianya kekal sampai kepada hari ini. Contohnya macam Nabi Musa kan. Nabi Musa dia punya Nabi Musa AS punya mukjizat adalah menukar tongkat kepada ular. Sebab ketika tu adalah umat-umat tu dia suka sorcery kan. Suka sihir. Jadi bila tongkat tukar jadi ular, ketika itu boleh manusia akan beriman, dan itulah dia. Tetapi zaman Nabi Muhammad SAW yang mana mereka ada literature punya kelebihan, dan mereka ada ilmu, dan keajaiban Al-Quran itu adalah dia kekal dan sama daripada beribu-ribu tahun dulu sampailah kepada sekarang, dan ianya across saintis ke, orang awam ke, para engineers, para doctors, para ulama dan sebagainya, tidak ada pun yang tidak sepakat menyatakan itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Jadi apabila kita rasa confused antara Al-Quran dengan sains, kena ingat asas akidah kita iaitu Al-Quran. Dan kita dekat UKM, seperti mana yang mungkin saudara-saudara tahu, kita ada satu kursus yang dinamakan kursus sains tauhidik, iaitu sains yang mengesahkan Allah. Jadi kita buka kepada semua pelajar, dan kita mulakan kursus itu dengan penjelasan tentang sains, hubung kait sains dan Islam, sedikit tentang falsafah, sedikit tentang worldview, di mana adab kita sebagai seorang saintis, dan seterusnya kita pergi kepada topik-topik lah. Contoh, saya akan mengajar topik penerokaan alam atom dan zarah menurut Al-Quran. So saya tak pergi very technical di situ. Saya pergi kepada macam mana Allah bercakap ataupun Allah menyantuni atom dan juga zarah dalam Al-Quran melalui kalimah-kalimah tertentu kan. Contohnya macam wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, dan setiap satu amalan kita walaupun sebetar zarah pun akan dipertanggungjawabkan kat kita. So kalau kita tengok dekat situ, atom dengan zarah ni, saya go a little bit deep lah. Atom dengan zarah tu sendiri, itu just atom dengan zarah aja. Di Allah bercakap in terms of his creation, iaitu macam mana Allah ciptakan setiap makhluk. Yang kedua bercakap tentang accountability, iaitu yang macam ayat yang saya sebutkan tadi, dan seterusnya menyatakan keesaan Allah, bahawa setiap satu zarah ataupun atom itu akan dikira pahalanya setiap daripada yang kita buat. So kesalahan kita pun Allah tak highlightkan, sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tetapi kebaikan kita Allah highlightkan. Benda baik yang kita buat walaupun sebetar atom ataupun zarah. And now people are debating about how big is a zarah kan. And people are talking about subatomic particle. There we go about nuclear physics, atomic physics dan sebagainya, yang boleh menjadi cetusan kepada pelbagai ilmu-ilmu lain. Dan pada saya lah, kita sebagai seorang saintis Islam, walaupun kita nampak ada banyak publication tentang fundamentals of all of these basic science ataupun fundamental science ini dibuat oleh sarjana-sarjana barat, saya rasa dan saya menyerulah kepada semua anak-anak muda dekat luar sana supaya menyatakan pendirian mereka juga tentang perkara ini. Kan? Kita faham sekarang ni ada banyak hal-hal yang berlaku dekat dunia, tetapi dalam hal-hal ilmu ini juga kita jangan takut-takut, kita nyatakan idea kita, dan kita kena open to the debate. Dan kita cuba, kalau tak boleh kita belajarlah. Ada banyak tempat kita boleh belajar. Belajar dekat universiti, belajar dekat institusi tertentu, belajar dengan orang-orang yang kita tahu mahir dan faham. Dan it's all a process in the end. Dan seperti yang saya kata, tidak ada satu yang absolute truth, melainkan the absolute truth adalah pada Allah SWT melalui junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Betul-betul. So Prof, before we conclude, there's this one very burning question juga actually. In terms of perkembangan sains sekarang, is very rapid. 10 years ago kita Wi-Fi was very very bad. Now mana-mana kita pergi dah ada, and it's always expanding. Dari segi perkembangan dia pun laju sangat. It becomes a question of how far is too far in terms of science exploration ataupun technology exploration. So usually in terms of how far is too far, we don't have a metric. But us as Muslims, kita ada berpandukan, macam Prof katalah, our
sunnah, Betul. Quran. So from your point of view, Prof, what is that one, maybe if I can say worry ataupun where do we draw the line sometimes in terms of science exploration? At what point do we say macam okay, this is a bit too far, we might need to tone it back a bit. We need to step back sikit pasal this is going beyond what we should know ataupun macam Prof tadi kata it's destructive to us. So from your point of view, how do you go about this? Okay, that's also a very, kata orang tu macam mind-boggling question, kan? Lingering question dekat kita sentiasa betul. terfikir kan, macam ke mana dunia ni nak pergi ni kan. Betul. To which extent, apa jadi dekat, apa akan jadi pada anak-anak kita, Betul. apa akan jadi pada generasi yang akan datang kan. Saya bersyukurlah sebab dekat Universiti Kebangsaan kan, kita ada banyak orang-orang yang hebat-hebat. Salah satunya daripada yang selalu bercakap tentang sejarah dan falsafah sains adalah guru saya lah, Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman. Kami berbincang tentang hal ini dan banyak sekali dalam penerbitan beliau bercakap tentang the destruction yang sains lakukan terhadap dunia dan juga alam ini kan. Pun ada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan yang bermaksud macam mana manusia merosak alam ini dan akhirnya kita akan ditanggungjawabkan. Jadi dari aspek itu, nak ataupun tak nak, the word is ethics lah. Okay. Kalau dulu kita ada macam Industrial Revolution, 2IR, 3IR, 4IR dan sampailah kepada sekarang ni. Dan kita ada pelbagai manipulation of technology, orang boleh hacking dan sebagainya. And nowadays pula, to the extent kita punya life ini berubah kerana ada orang dah mula nak berkahwin dengan robot. Dia dah tak perlukan pasangan hidup sebab dia set dia punya ideal kan. Mungkin dia set ideal tu pasangan hidup dia mesti pandai masak, mesti pandai buat programming, dan at the same time mesti boleh layan dia kalau dia tengah galau kan, budak sekarang kan. Tetapi apabila kita ada satu garis panduan dan juga etika yang kita pegang dan kita tahu apabila sesuatu line itu kita cross, maka it has gone beyond. This is where kita kembali kepada kehidupan kita, iaitu kehidupan beragama lah. Iaitu Islam telah menunjukkan dan telah memberikan panduan yang sangat lengkap untuk sekarang dan sampai kepada hari kiamat nanti tentang guideline, tentang macam mana kita perlu menghadkan kita punya thinking ataupun kita punya katalah benda-benda destruction itu kita stop. People are talking about SDGs because we see destruction in the environment. And people are talking about global warming. People are talking about global peace and everything. People are talking about lots of other destructions yang berlaku kat dunia ni. Tetapi sebagai seorang Islam kita tahu sebenarnya jawapannya ada dalam Al-Quran. Jawapannya ada dalam apabila kita mentadabbur Al-Quran, dan jawapannya ada dengan kita mengetahui isi makna Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan as simple as kita baca translation. Tidak. Kalau tidak, tak perlu ada fakulti pengajian Islam. Tetapi Al-Quran itu ada disiplin ilmunya. Dia ada dissectionnya. Dia ada facultiesnya yang kita kena masuk dan kita tahu dengan lebih-lebih lagi. So selagi mana adanya Al-Quran, adanya sunnah, maka selagi itulah kita tidak perlu risau tentang apakah yang akan menghadkan. Contoh yang terbaik adalah pada bulan Ramadan. Kan? Pada bulan Ramadan ni kewajipan syariatnya adalah untuk kita berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. So people before that also has been fasting. So when we look at that, katalah 100 tahun lagi when there is a life in Mars, kan? Syariat berpuasa itu still akan ada, akan sama, dan mungkin untuk kita control the inner desire kita ni kan. So kalau dalam Buddhism ni the secret to happy life is by controlling your desire, ataupun desire ni adalah satu benda yang sangat negatif. Yang tu you kena buka kitab yin and yang apa semua tu lah. So you bayangkan kalaulah aturan hidup yang Allah dah tetapkan cantik dalam Al-Quran ini, dan juga aturan kehidupan beragama yang kita telah terima beribu-ribu tahun daripada Rasulullah sampailah kepada lapisan-lapisan kita panggil leluhur kita lah, dari dulu sampailah kepada sekarang, insya-Allah kalaulah kita boleh amalkan, kita tetap dengan pendirian beragama, dan katalah kita kekal dengan mengetahui bahawa Allah lah pencipta segalanya,
dan dengan mengingati Allah itu hati akan tenang. It's not as easy as saying, but it is a big word actually. Dan kita ikut kepada apa yang telah ditetapkan dalam agama, insyaAllah pada pandangan saya, walau bagaimana hebat sekalipun teknologi-teknologi yang akan datang, yang akan ada, kalau we have this route that we grab, kita tidak akan tersesat. Kita berdoalah kepada Allah sebab hidayah tu milik Allah kan. Kalau Allah tak bagi kita hidayah, Allah tak bagi kita taufik, maka terhijablah taufik-taufik tu. So it's easy to say than done, but kita semua kena balik semula lah kepada membaiki diri kita. Bila kita membaiki diri kita, maka apa yang terpancar zahir diri kita ni kepada orang lain tu pun akan baiklah. Tapi tidaklah seorang itu beriman sekiranya ianya tidak diuji. So ujian will keep on coming. So dekat situ pun kita kena lihat macam mana we can, dengan orang perempuan dengan ujian orang perempuannya, orang lelaki dengan orang lelakinya, budak-budak sekolah dengan sekolahnya, pelajar universiti dengan pelajar universitinya, dengan kalau ada higher government officers dengan polisinya, this and that. So all of that, sekiranya kita ada ketenangan yang Allah dah janjikan dekat kita ni, insya-Allah kita boleh menghadapinya. Dan kita kena yakinlah pada qada dan qadar Allah. Sebab orang Islam ni salah satu daripada beza utama sains Islam ini adalah kita punya kehidupan yang hakiki itu adalah di sana, di akhirat nanti. Jadi we are building our life for the hereafter. So this is what lah. Dan kita kena belajar sejarah, baca buku banyak. Jangan hanya baca things dekat internet saja. Kalau boleh dekat rumah tu adalah mini library sendiri, yang ada books. Kita mungkin ada mini library of games dan sebagainya. Kita kena ada mini library of books, ada knowledge punya suasana, dan kemudian kita ada curiosity, dan jangan takut, dan jangan takut orang judge kita. Allah tak judge kita. Kita tak perlu jadi nampak alim warak macam tu untuk kita mendalami agama. Sebenarnya banyak je cara kita boleh. Orang-orang yang kalau kita ni tak ada background agama secara formal sekalipun, memang itu fitrah. Jadi kita kembali kepada agama, dan insya-Allah Allah akan guide kita, beri kita light, dan kita akan ada satu ketenangan yang kata orang tu macam undescribable lah kan. Susah nak describe lah. Sometimes nak cakap dalam podcast ni pun tak boleh. Betul. So seperti betul. saya Setuju. pun tengah belajar lagi benda-benda macam tu. Dan Alhamdulillah dalam throughout my academic journey, throughout my life journey, I've seen many good people. So kira macam kita absorb lah aura-aura tu. Kita belajar daripada orang-orang yang bagus-bagus tu. Macam tuan-tuan berdua hari ni lah. Kalau tidak kita tak bercakap lah pasal Al-Quran dan sains hari ni. It's such an eye-opening insight, Prof. Pasal macam Hafiz kata awal-awal tadi, the idea of religion has always been one-dimensional. Ada dah tulis, kita buat. Dah, that's all that is to it. Tapi orang tak nampak usually. There is discipline behind it. Yes. There is philosophy behind it. Betul. Infrastructure, behavioral punya influence that people should really dig beneath the surface untuk really fully Betul. absorb benda-benda ni semua, to project and make a, macam Prof tadi, it was such a beautiful way to say it. The outwards portrayance tadi Prof kata, the outwards portrayance of us is projected, is positive to another people. Yes. And it will reflect, and that continuity will continue lah. So Prof, thank you very much for such an eye-opening episode, Prof. We hope we can have this discussion again. Anytime. In a Kita different boleh episode. coffee-coffee ke lepas ni kan? Definitely, definitely. Before we end, Prof, is there anything that you would like to address the public? Any macam footnote that you would like to address the public directly? You can have a look at that camera and say your piece, Prof. So terima kasih pertama sekali kerana menjemput saya pada hari ini. Ini merupakan saya punya pandangan peribadi, dan pada pandangan saya dalam kita melaksanakan journey belajar tentang sains dan agama ni, jangan berhenti membaca. Keeps on belajar daripada orang-orang nowadays. Banyak limit-limit yang kita, yalah, kita ada internet, kita ada everything, kita boleh talk to people. Lagi satu, jangan takut untuk pergi join mana-mana seminar ataupun majlis-majlis ilmu. Walaupun kita bukan ahli dia, kita sit down, kita absorb knowledge tu, dan kalau kita berminat, kita belajar lagi. So teruskan belajar sampai ke liang lahat, insya-Allah. Dan saya suka metik pada salah satu lah daripada ayat Al-Quran yang
saya sendiri minat lah kan. Kena minat semualah tapi ulaika humul warithun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, iaitu orang yang mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi pada saya berharaplah, kita semua berharap semoga kita menjadi pewaris syurga Firdaus itu, dan kita bawalah Quran dan sains ini dalam landasan yang telah pun ditetapkan oleh para alim ulama, guru-guru musyrik kita, lecturer, professors kita yang telah pun mengkaji, dan mungkin ada banyak lagi kebenaran-kebenaran yang Allah akan tunjukkan apabila kita berusaha mencarinya. So itulah saja daripada saya. Teruskanlah belajar, kerana dengan belajar itu, dengan ilmu itu, Allah akan tingkatkan darjat kita insya-Allah, walaupun bukan pada pandangan manusia tetapi di sisi Allah lah. Sekian, terima kasih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So that being said, that concludes our episode today. So like and subscribe to follow more, and we would love to have Prof. Aizal like here again. Until then, catch you guys in the next episode. Stay curious, everyone. We'll see you guys in the next episode. Thank you very much.